Okay, Assalamualaikum. Kami dari UPNM, pelajar jurusan Pertahanan Keselamatan Islam. Hari ini kita orang akan menemu ramah Cik Firdaus tentang syarikat Soru ni. Soalan pertama kita orang, bila syarikat ni dimulakan? Okay, first syarikat ni di start pada 2016 lah. Bermula daripada food truck di Maybank Permaisuri. So bermula dia sebagai hobi sajalah untuk menambah pendapatan. So bila dia start tu dia buat menu sendiri, tapi orang mula suka dan dia start buat iklan lah melalui Facebook. Dan tu permintaan semakin ramai, dia terus langkah step seterusnya dekat food court. Dia start food court tu makin berkembang sampai sekarang. Soalan kedua saya nak tanya dekat Encik Firdaus, berapakah jumlah modal yang dikeluarkan masa nak buka perniagaan ini? Okay, first starting modal yang digunakan tak silap saya RM10,000 lah. Dan sumber kewangan tu dia daripada simpanan dia juga. Bukan starting kedai ni je, dia pun dah pernah buka kedai di Pulau Pinang. Lepas tu dia pun jadi agent properties. So adalah modal sikit dan banyak family membantu dia lah untuk start career ni. Daripada saya pula saya nak tanya, apa yang menyebabkan Encik Firdaus ada motivasi untuk berniaga sendiri nak dibandingkan dengan kerja kerajaan? Okay, first pernah juga kerja kerajaan sebagai bos lah, sebagai inspektor. So ini pada minat jugalah. Dia tak suka makan gaji. Maksud dia kalau kerja kerajaan kau duduk kat situ saja, dia tak boleh berkembang. So dia nak buat satu benda yang lain dan dia suka memasak. Dan bila kau jadi kerja kerajaan, kau hanya tumpu pada satu kerja saja. So dia start cari buat benda lain dan dia rasa benda tu boleh survive, dia keluar terus. Macam itulah. Okay, soalan daripada saya pula, bolehkah Encik Firdaus bagi sedikit pencerahan tentang sumber ilmu perniagaan yang Encik Firdaus perluhi untuk menjalankan perniagaan Soru ni? Mungkin dia sebagai contoh, Encik Firdaus belajar sendiri ke ilmu perniagaan ni ataupun ada belajar daripada orang lain juga ke? Semua benda perlu daripada minat lah. Sebab yang bos ni dia suka masak dan dia suka dia first visi dia ni lah. First dia nak sebelum dia start ni dia survey dulu. Kebanyakan kedai western ni harga dia mahal. Lepas tu dia cuba buat bersih dia sendiri dan dia beli barang-barang, dia tengok harga dia tak adalah mahal mana pun. So dia ubah ni rupanya boleh dapat murah. So dia cuba nak jual murah lah. Itu dia punya vision dia. Lepas tu kalau dari segi ilmu, jangan putus asa je lah. Sebab F&B ni starting awal-awal memang wajib rugilah. Apa-apa pun akan rugi teruk lah. Lagi-lagi bila dah makin banyak ni, itulah. Soalan terakhir daripada saya, apakah risiko dan cabaran yang dihadapi oleh Encik Firdaus masa menjalankan perniagaan di Soru ini? First, risiko dia mudah je. First, apa risiko dia? Jangan mudah percaya kawan yang start lah. So, apa-apa pun kena ada hitam putih. Dan selalunya kedai-kedai macam ni selalu gagal disebabkan kawan makan kawan lah. Itu je. Dari sejarah ni pun saya tahu lah. Sejarah dia kawan makan kawan, itu je. Lepas tu jenis tak ada data. Maksud dia buat tu beli barang tak check rekod, tak ada audit apa. So itu paling mudah lah kawan makan kawan. Dan kalau dari segi risiko dia,
staff stop, tu saja. Staff maksud dia kalau manager tu pandai jaga, kawal dan disiplin tinggi, tak ada masalah lah. Tapi manager pun jenis tak ambil tahu, aku tahu siap, tu je, memang tak kekal lama lah.